Oh, Fizi ni saya suka pergi dekat dia. Rasa macam dia selalu fokus kat kerja dia. Jadi saya kacau dia. Fizi yang ni lagi seorang. Dia suka main-main. Kalau orang cakap banyak kali pun main-main dia tu. Dia tak boleh nak serius. Macam tu lah. Okay, perangai Fizi pula. Dia okey, bukan tak okey. Cuma dia suka cut off ayat orang. Maksudnya contoh orang suruh buat apa kan, dia macam okey lah. Pergi lah. Macam tu. Fizi dia pandai bahasa Inggeris. Tapi BM dia semalam biasa je. Tu lah. Fizi ni baik lah. Dia baik dia sampai baik lah. Dia walaupun dia pendiam tapi best. Fizi sama juga macam K. Tapi okey lah. Apa yang aku minta tolong dia senang. Aku minta tolong, aku dapat cepat. Aku nak tu, dia bagi. Aku nak ni, dia bagi. Fizi bijak, kenal dari tempat belajar lagi. Bijak lah. Especially dia bijak dalam bahasa Inggeris. Power. Aku boleh cakap aku tak banyak fikir sangat. Sebab aku kalau dah balik rumah aku takkan fikir. Tu lah. Along ni cari time nak minta cuti je. Sebab dia selalu ada borang cuti kan. Dia ni gabuk. Along okey. Tapi ada satu masa tu kadang dia suka melawan lah. Along banyak mulut sikit. Perangai Alun dia dia suka melawan. Dia suka apa tu, orang panggil apa, Alun hantar betul je. Dia suka apa tu, gaduh mulut. Along ni dia mulut bising lah dia. Mulut bising tu. Lepas tu Lepas tu tapi dia suka belanja MAD lah. Itulah. Along dia garang lah. Dia tegas betul lah. Tak tahu lah kenapa. Dia tegas tapi prihatin lah. Along dia aku tak tahu lah. Dia kalau buat kerja kan, dia jenis yang suka buat kerja seorang. Tapi kerja tu jalan lah. So tu yang bagus lah. And also dia suka marah orang. Tu lah. Aku ni orang yang cepat depression dengan stres. Bila aku ni dah start stres dengan depression, aku akan kait dengan semua benda.